Hey, what's up guys? Hari ni kita nak buat siakap goreng ala Thai. Makan dengan ikan siakap crispy campur dengan kuah kita yang masam, pedas, pekat, manis, semua ni sedap. Okay, jom kita start. First ambil ikan siakap, lumurkan dengan garam sikit. Tambahkan tepung jagung, tepung beras pun boleh. Lepas tu korang gaul dengan kunyit sikit, lumur-lumur and perap kat tepi. Okay, untuk sos kita ambil 1 biji bawang merah saiz besar, 6 ulas bawang putih. Korang cincang halus. Tumis dengan 2 batang serai yang dah iris nipis dengan halia sebesar ibu jari. Halia pun iris nipis jugalah. Tumis kejap and dia masukkan 1 cawan sos cili Thai, 2 sudu sos tiram, 2 sudu sos ikan, and lepas tu korang masukkan 1 sudu kecil gula and then kacau-kacau, bagi dia mendidih. Lepas tu masukkan air tepung jagung sikit untuk bagi pekat lah. Okay, padamkan api and then baru masukkan 8 biji cili padi yang dah ditumbuk. Tambahkan 4 helai daun limau purut yang dah iris nipis and then kita perah 3 biji limau nipis. Ini bagi kick rasa masam kat ujung tu lah. And then korang tambahkan daun ketumbar and siap lah kita punya sos. Okay, untuk ikan pula goreng dengan minyak panas, bagi betul-betul deep fried. Yang ni depends, korang nak buat bentuk ikan macam ni boleh, nak potong tengah bagi dia berkepak pun boleh juga. Lepas tu goreng dah siap, boleh angkat. Nampak tak kita punya ikan tu very crispy golden brown. Sangatlah sedap. Okay, lepas tu boleh angkat and kita tuang kita punya sos tu ke atas and sedia untuk dihidang. Yang ni aku R&D 4-5 kali jugalah nak dapatkan the best combination flavor kat dalam. Ada pedas, rasa kick, masam, masin, manis, semua balance and boleh makan dengan nasi putih. Okay, so boleh masak dekat rumah. Kalau tak nak masak boleh pergi kedai akak Tom Yeh pun boleh. Yang penting korang kena try. Okay, selamat.